Ini adalah sebuah kisah mengenai seorang individu bernama Said Ismail. Ceritanya begini. Pada sekitar tahun 1900, di satu tempat bernama Junjung di Kedah, ada seorang lelaki bernama Said Ismail. Dia ni sudah berkahwin dan memiliki 2 anak perempuan. Said Ismail ni tidak mempunyai sebidang tanah pun di kampungnya di Junjung. Dia ni kira orang biasa-biasa lah, pergi kerja, balik kerja. Dia tak ada tanah pun. Pada suatu hari, semasa anak perempuan Said Ismail yang berumur sekitar 5 dan 7 tahun bermain di luar rumah, 2 beradik tersebut ternampak sebiji durian dekat kawasan jiran dia lah, dekat bawah pokok rumah jiran. Kakak, ada durian lah, jom ambil. Budak 2 orang ni pun tidak dapat menahan perasaan ingin memakan durian tersebut, dan diorang pun bawa lah durian tu balik ke rumah. Bila dia bawa durian tu ke rumah, dia letaklah durian tu dekat tepi tangga rumah dia. Anaknya pun masuk ke rumah untuk bagi tahu Said Ismail tentang buah durian tersebut. Said Ismail dan anaknya pun keluar, dan serentak dengan itu jiran mereka, iaitu tuan kepada pokok tu, seorang lelaki berumur lingkungan 50 tahun, datang dan mengambil buah durian tersebut dengan muka yang begitu bengis sekali dari tangan anak-anak Said Ismail. Anak-anak Said Ismail menangis, dan sebagai seorang bapa, Said Ismail berasa sangat kecewa kerana tidak dapat memenuhi hajat anak-anaknya. Said Ismail merasakan bahawa dirinya menjadi seorang ayah yang tidak berguna. Said Ismail berasa sangat sedih. Peristiwa itu telah menjadi satu momen bersejarah dalam diri Said Ismail. Said Ismail berazam untuk membeli tanah dan menanam pokok durian banyak-banyak supaya anak-anaknya tidak perlu melalui kejadian yang menyedihkan itu lagi. Said Ismail pun mengambil keputusan untuk berhijrah ke suatu tempat bernama Sungai Tengas. Di situ Said Ismail bekerja keras membuat apa-apa jenis pekerjaan. Dari meracun rumput, Said Ismail buat. Menebas, Said Ismail buat. Tore getah, Said Ismail buat. Apa sahaja kerja yang Said Ismail boleh buat, dia akan buat. Said Ismail memang bertungkus lumus untuk mencari duit untuk membeli tanah. Setiap kali Said Ismail mendapat upah dari pekerjaan yang dikerjakan, Said Ismail akan mengasingkan sebahagian besar dari wang yang dia dapat untuk membeli tanah. Selepas beberapa tahun Said Ismail bekerja keras, akhirnya Said Ismail berjaya membeli sebidang tanah di Sungai Tengas. Kini hasrat Said Ismail untuk mempunyai pokok durian sendiri sudah pun tercapai. Said Ismail pun mula mengusahakan tanahnya, yang mana sebelum ini Said Ismail bekerja dengan orang, bekerja dekat kebun orang. Kali ini Said Ismail telah mengusahakan kebun di tanahnya sendiri. Dari seekar menjadi 2 ekar, dan lama-lama menjadi berekar-ekar. Said Ismail mengusahakan kebun duriannya dan tanaman-tanaman lain untuk kelangsungan hidup Said Ismail dan keluarganya. Kini Said Ismail dan anak-anaknya tidak perlu merasakan ketakutan yang amat sangat bila nak makan durian. Tak ada apa yang perlu ditakutkan lagi, sebab Said Ismail dah ada kebun durian sendiri. Diorang boleh makan durian tu sampai lebam.
Kisah ini menjadi pengajaran kepada orang-orang di luar sana yang tak ada tanah. Kesian dekat anak-anak Said Ismail. Selepas 100 tahun, 125 tahun, inilah dia, kebun durian hasil tinggalan arwah Said Ismail. Sekarang tahun 2026, cucu cicit Said Ismail masih dapat makan durian hasil dari penak lelah Said Ismail. Said Ismail dalam cerita ini ialah moyang saya. Sekarang saya dan semua ahli keluarga dapat makan durian hasil dari moyang Said Ismail. Terima kasih Tok Wan Said Ismail.